Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni Iman Kitchen berada dekat Bayu Galaxy Ballroom dekat Kelang. Okay, hari ni kita nak tanya dengan kakak-kakak yang cantik manis ni lah. Okay, hari ni event apa ni? Daripada company apa ni? Okay, so hari ni adalah dinner Soka staff daripada company Soka Supply Label. So hari ni lebih kurang dalam 5 hingga ke 600 orang. Okay, kita nak tanyalah kan. Okay, macam mana dengan servis Iman Kitchen and Catering? Okey, untuk dari hari- segi makanan, servis. Untuk hari ini kami dah terima tempahan catering daripada Iman. So far setakat ni kami ada macam-macam lauk. Okey, udang ada, daging ada, sotong ada, macam-macam. sayur-sayur macam-macam ada. So Okey. rasa memang ini bukan saya kena bayar tau, tapi Okey. ini adalah ikhlas punya review. Okey. So Alhamdulillah. Okey. Okey, daripada rating overall lah, nak bagi berapa? 5 ke 10? Kalau 5 ke 10, kami bagi 20. Oh ya Allah. Okey, boleh tak Rak? Next ni nak recommend ke dengan kawan-kawan? Boleh ke? Boleh. Okay, saya sangat-sangat recommend kalau ada majlis, tunang, kahwin, even dinner, bolehlah panggil dorang sebab servis sangat-sangat puas hati. Bukan setakat makanan sahaja, dorang pun bagi pelayan untuk layan kita dekat sini dan tolong top up lauk. Kita tak akan kekurangan lauk. Okey. Sebab kita mana-mana pun kita akan lebihkan dalam 50 pack. So alhamdulillah cukup lah. So far alhamdulillah. Okey, bukan setakat ke wedding ke annual dinner biasa. Kalau boleh tengok berapa ramai sekarang kita ni, boleh tengok? Boleh tengok dekat belakang ada berapa ramai orang. Iman Catering pun boleh support tau, boleh cover. So tak rugi untuk korang terus contact terus Roger Iman Catering kalau perlukan apa-apa untuk makanan lah. Ya, betul. Thank you. Alright, Terima kasih. dan terima kasih kepada kakak-kakak cantik ni dan Soka sebab panggil kita untuk servis Okey, baik. bagi makanan untuk InsyaAllah kami akan repeat lagi, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Bye.